Assalamualaikum. Jadi kali ini saya ingin menerangkan tentang fungsi catatan yang terdapat dalam sistem QSmart. Mulanya pengguna perlu log masuk dahulu dengan menggunakan akaun guru. Setelah log masuk, boleh pilih mana-mana kelas, kemudian klik edit dan pilih mana-mana murid untuk direkod. Jadi setelah klik rekod, di bahagian rekod bacaan akan ada satu kolom baharu, iaitu kolom catatan. Secara defaultnya adalah HD, tapi sekiranya terdapat sebab-sebab lain yang menyebabkan rekod bacaan Al-Quran ataupun ikut murid tidak dapat dibuat, jadi Ustaz-Ustazah boleh membuat catatan. Sistem QSmart menyediakan 4 catatan umum untuk direkodkan, iaitu pertama tidak HD, dan yang kedua aktiviti lain. Jadi aktiviti lain ini bermaksud murid hadir ke sekolah tapi terlibat dengan aktiviti di luar waktu pembelajaran ataupun murid tidak hadir tapi terlibat dengan program di luar sekolah. Yang seterusnya masalah lain. Jadi apa-apa masalah yang berlaku sepanjang proses tasmik dibuat boleh dipilih pilihan inilah. Dan seterusnya uzur syar'i, ini khusus untuk murid perempuan yang tidak dapat membaca disebabkan datangnya haid. Setelah dipilih tempat sebab yang menyebabkan rekod bacaan tidak dapat dibuat, jadi pengguna klik sahaja butang rekod. Jadi untuk melihat semula catatan yang telah dibuat, ada beberapa cara. Cara yang pertama, di bahagian halaman kelas ni, pengguna klik tindakan dan pergi ke bahagian statistik lah. Jadi akan dipaparkan rekod bacaan individu murid. Jadi di bahagian jadual ini, sekiranya bacaan tidak dapat direkodkan, kolom akan diwarnakan dengan berwarna merah lah. Jadi sekiranya Ustaz-Ustazah ingin mengemas kini atau ingin membuat catatan bagi tarikh tersebut, hanya klik saja tindakan dan klik saja edit. Kemudian ubah sahaja ke catatan tersebut kepada HD dan boleh membuat pengisian semula lah, sama ada Iqra' ataupun Al-Quran. Kemudian klik sahaja ubah. Sebagai contoh, saya ambil tadi Iqra' 6, kemudian muka surat 12, kemudian klik ubah. Jadi apa yang berlaku apabila kita pergi semula kepada murid tadi, jadi sistem akan secara automatik mengemas kini catatan tadi pada rekod yang telah diisi lah. Jadi tiada lagi catatan yang menyatakan murid tersebut tidak dapat direkod bacaannya. Itu lagi cara untuk melihat catatan tidak dapat direkod bacaan adalah melalui halaman kelas. Daripada senarai kelas, tindakan dan pergi kepada butang statistik. Scroll ke bawah, di jadual rekod bacaan, di bahagian kolom tarikh boleh dilihat sekiranya murid tersebut tidak dapat direkod bacaannya pada tarikh tertentu, sistem akan menandakan dengan simbol X. Bezanya simbol X yang kosong dengan simbol X yang berwarna merah, bermaksud simbol X yang berwarna merah ni adalah rekod yang adanya catatan dibuat, berbanding dengan X yang tidak berwarna merah, bermaksud ada pengisian langsung lah. Jadi untuk melihat apa catatan yang dibuat bagi murid tersebut, hanya klik saja butang X, jadi akan keluar sebab bacaan tidak dapat direkodkan. Untuk padam, hanya klik butang OK ataupun pangkah. Sekiranya untuk mengubah suai catatan tersebut, saja nama murid dan cara tarikh catatan tidak dapat direkod bacaan, contohnya 16/99, di butang tindakan, sekali lagi klik edit, bahagian catatan pastikan ubah kepada HD dan isi jenis bacaan dan kolom yang seterusnya dan klik ubah. Jadi itu saja fungsi catatan yang diperkenalkan dalam sistem QSmart. Terima kasih.